Video kali ni saya nak cerita pasal sistem tangki air rumah saya. Sebab semalam kawasan ni air tak ada. Saya tak tahu pun kata air tak ada. Sebab saya guna tangki dekat depan lepas meter. Jadi ni kita tengok daripada meter. Meter main sini ada penapis. Lepas tu ada T yang satu ni untuk naik masuk tangki. Lepas tu ni ada bypass. Ni untuk air keluar dari tangki. Okey. Jadi kalau contoh macam biasa, macam ni lah. Air masuk dan air keluar dan akan pergi pump. Kalau in case apa karan tak ada atau pump rosak, ni kita tutup. Ni kita buka. Lepas tu ni kena tutup. Kalau ni buka, air akan masuk sini dan air akan melimpah. Dia kena tiga beradik ni kena macam ni lah. Kalau bila karan tak ada, kena buat macam ni. Bila karan ada ataupun kita nak pakai pump, buka balik ni, tutup balik ni dan buka balik ni. Sekian.